Hai, Assalamualaikum guys. Pusat Sumber Al-Ghazali SKI Baloi telah menganjurkan lautan sambil belajar ke Pesta Buku Antarabangsa KL 2025. Berada di Dewan Merdeka WTC. Jom kita tengok komik, banyak komik di sini. Rombongan yang terdiri daripada 7 orang guru dan 36 orang murid ini telah berlangsung pada 30 Mei 2025 pada hari Jumaat. Assalamualaikum Kak. Apa pendapat Akak dalam program ini? Program ni bagus untuk budak sekolah. Untuk macam sekarang kan musim cuti sekolah. So macam okey lah untuk mak bapak nak bawa anak-anak diorang pergi dekat pesta buku ni. Bagaimanakah program ini dijalankan? Program ni dijalankan dia start daripada hari Jumaat minggu lepas sampai 1 hari bulan ni. Terima kasih Kak. Pesta kawan-kawan, di sini ada pelbagai reruai yang mempamerkan buku dan pelbagai sumber ilmu pengetahuan di samping aktiviti-aktiviti yang menarik untuk para pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SKI Baloi. Hari ini saya ingin interview Encik Awish. Encik Awish, apa matlamat program ini? Matlamat kita untuk Pustakaan Negeri Sarawak, kita nak memperkenalkan satu perkhidmatan yang kita ada kepada semua pengunjung yang datang ke PBKL ni. Selain daripada itu, kita nak juga memperkenalkan buku terbitan Pustakaan Negeri Sarawak sendiri. Dan buku tersebut kita ada bawa ke pesta buku kali ini, di mana boleh nampak dekat rak di sini banyak buku cerita yang ditulis oleh penulis kita di Sarawak lah. Dan kita juga ada membawa beberapa juga buku lain juga daripada penulis Sarawak yang lain selain daripada buku cerita dekat sini. Dan saya mengalu-alukanlah kehadiran semua pengunjung untuk datang ke booth Pustakaan Negeri Sarawak tingkat 5. Kita berada di sini sehingga 1 Jun. Bagaimanakah pengunjung di program ini? Pengunjung di program ini meriah. Kita boleh nampak semakin hari semakin ramai yang datang berkunjung. Saya difahamkan cuti sekolah semalam kan. Jadi kita jangkakan dalam hari ini sehingga hari Ahad akan lebih ramai orang yang akan berkunjung ke pesta buku kali ini. Terima kasih Encik Awish. Beginilah dataran merdeka. Benar, di sini dataran merdeka menjulang karya emas kesatria negara. Terima kasih. Sebuah ada yang berlatar silam kemerdekaan. Ada wayang sejarah senada maju dengan gagasan. Kajian selama 8 bulan. Pergi ke Singapura, Penang, Kuching, pergi ke Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur, kaji pasal P&D. Naik kursi roda. Banyak rujukannya ya. Ini sangat istimewa. Ada QR code. QR code ni
nak beli buku ni, pada pesta buku kita bagi ibu percuma. Kami berasa sangat seronok dengan program ini. Jumpa lagi dalam PBA KL pada masa akan datang. Bye.